Kita ni Malaysia, dia tak baca juga. Baca. Itu kadang bila kata imam, kata Bilal, Al-Badrul Muniru Muhammad, kata dia kan. Makmum kata apa? Sallu alaih. Kan tak betul selawat tu. Bila Al-Badrul Munir Muhammad, maknanya barang siapa yang mendengar nama Nabi Muhammad, taklah ia berselawat. Kita tidak selawat. Kita apa? Sallu alaih. Tuan-tuan selawatlah kepadanya. Siapa nak selawat ni? Habis semua makmum kata sallu alaih, selawatlah tuan-tuan. Siapa nak selawat? Kesian orang Melayu. Gitu. Kesian. Makna saya ialah nak tegur buat tu ceramah lah. Waktu saya tak tegur, saya diam ni, belantang kau lah. Apa nak kata? Semua orang kata. Apa kita nak cakap? Jangkanya kalau imam Bilal pun tak kata sallallahu alaihi imam. Bilal tak kata, pasal automatik. Ya, al-bakhilu man idza dzukirtu falam yusalli alayya. Orang yang kedekut apabila disebut namaku dia tak selawat. Tak selawat kita. Tiap-tiap Ramadan kedekut. Sekali je. Al-Badrul Munir Muhammad. Sallu alaih. Semua itu. Selawatlah tuan-tuan. Tengok siapa pula nak selawat. Siapa yang tidak.